Alhamdulillah, parcel yang dinantikan telah sampai. Parcel Public Gold, pesanan untuk mendapatkan emas yang di order. Untuk pengetahuan tuan-puan, emas boleh dikeluarkan dengan 3 cara. Pertama, kita boleh mohon pos, mana yang berat yang bawah 21.25 gram boleh dikeluarkan, ataupun kita minta pos sampai ke alamat rumah kita tanpa kita perlu keluar pada rumah. Yang lebih daripada 21.25 gram kita boleh dapatkan di cawangan yang terhampir, ataupun kita boleh perolehi di mesin ATM terpilih di seluruh negara. Alhamdulillah. Jadi yang ditunggukan ada 5 barang yang di order, iaitu ada yang suku Dina, ada yang 1 gram, dan ada yang 0.5 gram. Kita tengok satu persatu. Pertamanya kita ada gambar masjid ni. Gambar masjid dengan nilai suku Dina, iaitu 1/4 Dina. 1/4 Dina dengan beratnya 1.0625 gram. Suku Dina. Kalau 1 Dina 4.25 gram. Suku Dina. Suku Dina ni kita ada 2 keping. Order 2 keping. Satu Masjid Umudiah, satu Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Ini 2 keping. Kemudian kita ada 2 keping Meraihkan Cinta. Mana 2 keping, 1 keping ni bernilai 1 gram. 1 gram. Jadi di pesanan kita ambil 2 kad, iaitu ada 22 gram. Dan 2 slot lagi. Kita ambil slot lagi daripada bentuk nasi lemak. Nasi lemak, bekas barang nasi lemak 1 gram. 1 gram. Kalau bernilai gram hari ni bernilai RM665. 1 gram hari ni. Dan satu lagi yang paling kecil yang ada 0.5 gram. Ni untuk happy birthday lah. Biasanya kita bagi, kalau emas bernilai, emas benda-benda bernilai ni pada orang-orang yang terpilih. Mungkin anak kita, kita hadiahkan hari ulang tahun dia, birthday ni, hari ulang tahun lah, kita hadiahkan, ataupun orang-orang yang khas teristimewa buat kita. Kita beberapa kad yang kita order, jadi semuanya bernilai hampir RM4,000. Alhamdulillah. Tu unboxing untuk hari ini. Mudah-mudahan memberikan semangat pada kita lagi, para penyimpan emas dan juga bakal-bakal penyimpan emas semua, insya-Allah. Yang belum ada akaun Public Gold ataupun akaun Gap, jom daftar dengan Public Gold. Boleh klik link di bio ataupun terus hubungi saya, insya-Allah.